Golongan Bereilui hebat juga. Dia ada satu madrasah dia juga. Dia ada tafsir dia ada hadis dia. Banyak benda tu mengarang sikit-sikit. Dia kata kenapa kita perlu buat majlis urus, buat majlis hawa, meraihkan kematiannya, hari kematian seseorang syekh atau wali. Jadi kata dalilnya, malaikat apabila seseorang itu mati, dia pergi tanya setelah selesai semua, dia apa dia kata kalau orang yang baik? Nam kanaumatil arus, tidurlah seperti tidur pengantin. Sebab itu dia kata kita buat urs. Sebab dia baru pergi tu, dia malam pengantin tu, malam pertama tu malam pengantin. Jadi kalau kita tabur bunga di kubur dia, kita pasang lampu-lampu ni warna-warni, macam kita meraihkan seorang yang baru kahwin. Macam mana? Itu salah. Jadi siapa yang nak baiki benda-benda ni? Golongan ahli hadis dan Deobandi. Mereka ni lah yang jaga sunnah yang sebenarnya, yang melihara umat Islam daripada bid'ah yang bukan-bukan, jauh perginya. Padahal itu ceritanya lain. Jadi dia pakai hadis buta begitu, pakai begitu. Sedangkan kalau ajaran yang betul, dia tengok juga selain daripada hadis, dia tengok adakah Rasulullah pernah buat, sahabat pernah buat gitu. Kalau tak ada, kenapa kita tak faham? Itu kita yang faham. Ini salah satu usul kaedah. Tentu sahabat-sahabat itu lebih faham, kita tidak lebih faham daripada mereka. Adakah mereka buat? Ada persoalan. Baca, tengoklah dalam mana-mana hadis, adakah mereka buat? Tak ada. Bila tak ada, tak perlu.